Kita bayangkan wajah anak-anak kita yang meninggalkan solat. Kalau tak suruh tak solat, kalau suruh baru solat, sehari solat 1 waktu, sehari solat 2 waktu saja. Itu keluargaku, perjuangan aku. Sebab kalau Allah berikan dan rezekikan 3 orang anak kepada kita, 3 orang itulah anak kita sampai selama-lamanya. Takkan boleh diubah oleh siapa pun. Sekiranya ketiga-tiga itu adalah ahli syurga, ketiga-tiga itulah yang akan kita lawat. Mereka akan lawat kita. Makan sekali, berkelah sekali, keluar sekali, bersembang sekali. Seperti mana kehidupan di atas muka bumi ini. Nikmat apa yang tuan-tuan nak rasa dalam syurga kalau ahli keluarga yang lain berada dalam neraka? Tuan-tuan nak rasa nikmat apa tuan? Sebab itu, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, bentengi dan peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada neraka. Jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada neraka. Biarlah mereka membenci kamu kerana kamu setiap hari menegur mereka supaya melakukan ketaatan kepada Allah. Biarlah mereka tak suka untuk berjumpa dengan kamu kerana setiap hari kamu menegur mereka dari melakukan kemungkaran dan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarlah 30 tahun dia benci dan tak senang kalau jumpa kita, asalkan nanti selama-lamanya boleh tinggal sekali dalam syurga Firdaus, insya-Allah.